Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Lagi satu kemenangan, 16 point clear mat. Kalau Liverpool tak menang gak Premier League season ni, aku tak tahu apa nak cakap kan. Aku tak nampak langsung kat mana kemenangan tu untuk tak datang. Sebab game ni mungkin kau cakap, lepas hari dah henyak sebiji PSG, dan kepala otak aku the only logical thing yang aku seselap boleh buat lepas game PSG itu adalah restkan player, sebab banyak gila benda over. Macam Sobo nampak penat dalam game ni, and beberapa player lagi. And aku rasa macam one of the most logical thing untuk buat adalah rest certain player and then go all out lah second leg. Sebab tu memang tak confirm. Macam Premier League macam dah confirm. Sebab contoh lah, kalau katakan dah memang dia tak rest kan, macam aku cakap di players pun, and then katakan nak kena tiba dengan Soton, baru 13 point lead, still 13 point lead. And Arsenal lagi 2 game, yang mana kau tahu Arsenal Premier League ni memang jam sikit. Alright, against team-team yang tengah struggling untuk bottom 10 ni, memang Arsenal susah nak penetrate sebab tak ada player yang boleh score banyak gol. Especially against team yang cuba attack boleh, tapi against team yang try to sit back memang jam lah. So TC 13 point clear. So tu the worst thing yang could happen. Okay lah, kalau kau nak argue so tak boleh macam tu, sebab logical reason behind it adalah sebab akan kacau momentum kemenangan. Okay, aku faham, but disebabkan aku tak expect benda tu, and lepas je half time kena lead sebiji, aku dah kepala otak aku still confident yang Liverpool akan menang game ni. Sebab banyak kali lah Mat, season ni banyak kali Liverpool concede low, and then dia punya experience menunjukkan macam dia boleh comeback lah. Itu satu benda yang aku rasa Arsenal tak ada lah, especially yang season ni, game West Ham pun kena sebiji betul jam terus kan. And sebab dia lack of experience compared to ada Champions League dengan Premier League punya winners dalam team ni. Ada Salah, si Van Dijk, si Alisson, Trent, semua ni memang proven winners lah. So mentality tu next level. And disebabkan line up ni agak strong juga, so aku terkejut sebenarnya lepas 40 minit kenapa diorang tak nak perform. And antara benda paling obvious aku rasa mindset lah. Aku rasa diorang terlalu selesa, membuatkan diorang perlu dikejutkan dulu. Tapi nasib baik untuk Liverpool punya team sekarang ni, diorang ada manager yang mana super bagi aku in game management dia tahu boleh nak tukar apa yang dia perlu. Sebab tu aku tanya kau soalan simple lah, berapa banyak season ni yang mana slot buat change towards end of the game yang menjadi kunci of the game, buatkan opposition tak dapat comeback. Satu play je lah aku sebut, aku rasa kau boleh ingat banyak moment lah. Berapa kali Endo masuk terus stabilize the team. Sebab memang Liverpool season ni yang membezakan dia dengan season sebelum ni adalah dia punya control of the game. Tapi sejujurnya aku cakap dalam game PSG hari tu dengan game ni, second half okay lah. Second half aku rasa Liverpool game ni memang solid lah. But bagi aku, like, kalau kita tengok both halves, aku tak confident lah. In terms of kemenangan ke apa, kau jangan salah faham. In terms of kemenangan aku maksudkan lain. In terms of the whole Premier League, dia akan menang ke tak, memang of course aku dah confident kemenangan dia akan jatuh kat Liverpool lah. Tapi adakah korang risau? Aku tak rasa kau patut risau lah. Sebab member pun dah pecah rekod, Salah 2 biji lagi gol. Tak kisah kau nak panggil penalty merchant ke pelbagai, but still bila kau dah pecah rekod, sekarang ni di nombor 4 Mat. Mo Salah, aku ulang sekali lagi player yang masuk Premier League agak lambat. Okay lah, kau nak masa kat Chelsea dia muda, tapi dia tak main sangat kan. But bila masuk Liverpool, dia dah agak tua untuk player yang baru nak bina rekod. But tu pun sekarang ni all time goal scorer dia adalah nombor 4 guys, tie dengan Sergio Aguero. Kalau orang semua sebut Sergio Aguero ni, kepala otak orang fikir, player memang boleh katakan setiap game score dengan, sebab dia main dalam City yang rocket tau. Faham tak? City yang memang scoring goal under Pep ni macam memang makanan doang lah. The fact that Salah dah equal record tu, aku sih tak boleh proses di otak aku. Sebab aku nak faham, like, Salah ni masuk Premier League agak tua kak. And kalau aku tengok kat sini stats si Salah pun, Aku try bawa stats kat sini. Dalam gol sahaja 27 season ni Mat, dan 17 assist. 17 assist solid, but 27 gol untuk right wing punya player, inside forward ni punyalah tak boleh belah. Jauh beza dengan Haaland 7 biji, Haaland baru 20 biji Mat. Tu pun kena kunci dengan Forest kan. Aku speechless gila. Maknanya aku dah pecah rekod lah, the most goal involvement dalam satu season. So 40, lepas 29 game maksud aku kan. So 41, so 27 ni kalau kau nak put into perspektif, 69 gol. So lebih daripada 30% gol Liverpool datang daripada Mo Salah seorang. Kau boleh brain nak benda tu. Satu benda yang paling menyelah, sebabkan aku rasa kenapa Liverpool layak gila menang, bukan hanya game ni je, tapi lebih daripada Premier League. Sebab kan kau kena faham, like, in order untuk menang Premier League, bukan hanya player perlu rocket, bukan hanya manager kena rocket, bukan hanya kau punya team je kena super solid lah.
Tapi like the whole backroom staff tau. Sebab satu benda aku terfikir kan, Salah main itu, lepas tu Salah main lagi ni. Like Mamat ni main back to back, tapi kenapa dia tak injure hamstring macam player selalu kena overwork macam Saka ke apa. Okay, satu paling obvious kau boleh cakap, oh Sob, sebab slot management memang solid. Dia tahu bila nak sub, dia tahu game ni tak perlu main. Dia tahu certain games in terms kalau dia main setiap minit pun, dia tahu player tu punya role dalam team apa, membuatkan dia mungkin tak perlu involve dalam banyak moment in the game, membuatkan dia tak overwork. So bila dia diperlukan, dia tengah nampak chance tengah attack, dia tahu dia diperlukan, dia akan cuba get involved and score ataupun assist. Tapi selain pada itu, kerja-kerja defend ke apa, kau ada kerja-kerja play lain buat kerja kotor kau. Kau ada like Sobo ke, kau ada, sebab trend kau tak percaya sangat contoh kan, kau ada Sobo, kau ada Endo masuk untuk buat kerja kotor kau. Sebab kalau kau tengok kan, satu benda yang memang obvious gila lah, aku tengok game ni aku tengok Arsenal punya perform bila Saka ada. Saka buat semua benda, member defense. Sebab aku tahu lah mindset Arteta nak jadi the best defender league. Okay, syabas, best defender league. Kalau kau tengok table kat sini pun, goal against Arsenal 23 je, Liverpool 27 gol concede, Arsenal 23 mat. Tapi ada keberbaloi untuk kau dapat extra 4 biji gol concede, lagi kurang concede tu, membuatkan kau kena perah semua player kau sampai semua injured mat. Literally semua injured. Jesus, sebab Jesus buat banyak kerja defend kan, pressing gila-gila punya. Saka, Martinelli semua buat kerja gila mat. Ataupun either tu overwork memang confirm lah. Tapi mungkin tak dapat, dia punya physio backroom staff tak dapat counter cara untuk maintain kan player punya fitness, membuatkan semua jatuh injured. At the end of the day, kau nak menang Premier League, kalau kau ada Ronaldo, Messi pun, kalau kau injured tak ada guna kak. Kau bagi Salah ke Arsenal pun tak guna kak kalau kau tak pandai manage player. Confirm kena henyak injury nya. So nak cakap apa? Nak cakap Salah memang kaki besi, kau tak payah risau lah. Siapa-siapa manager pun tak ada masalah mat. Sebelum game ni, Saka apa banyak game dia main, Mamat ni bukan kaki besi, tapi besi tu dia ada masa dia karat juga. Tapi bila kau salah guna besi tu yang jadi problem. So aku rasa at the end of the day bukan hanya tu je. Sebab kalau kau tengok atas padam yang obvious gila apa yang Salah buat. Sebab tu kadang-kadang kalau Liverpool tak perform, contoh kau macam nak criticize si Salah, padahal member okay, sebab memang role dia untuk tak involve. Bila dia score, kau memang kena hands up. Memang kau cakap member solid, memang perform lah. Dalam member pun main time puasa je. So memang aku tak tahu macam member tu buat 2 gol. Aku rasa lepas ada miss penalty Real Madrid, dia dah memang improve, dia lagi solid penalty. Aku tak tahu berapa banyak masa dia spend kat training untuk dapat kontrak baru dengan penalty dia. But literally setiap penalty kalau aku tengok dua-dua tu memang super placement, super power, tak over, tak kurang. Darwin buatkan aku apa dalam game ni, dia buatkan aku rasa macam tak payah jual kot Mamat ni. Sebab dia slowly macam tingkatkan confidence kau kalau kau fan Liverpool. Aku rasa macam okay. Sebab satu benda pasal Jota ni, aku tahu ramai orang suka Jota, tapi Jota lagi tua. Pertama sekali kau ni Iman lah. And Mama ni injury prone compared to Darwin. So okay kau nak Darwin Chow, tapi adakah aku yakin kau punya player lain kau nak dapatkan tu boleh dapat main satu level dengan dia? Sebab Darwin ni dia bukannya contribute off the ball, on the ball tu yang mahal. Nak cari striker yang boleh contribute ni semua yang susah. And cuma the only like kalau cakap negatif bagi aku dalam game ni adalah the fact that ada miscommunication antara dua player yang experience, yang OG dekat team ni, yang menang trophies, iaitu Alisson dan Van Dijk, membuatkan shaky start. But selain daripada tu aku rasa okay je. Aku rasa diorang akan bina, disebab ketidaksefahaman ni berlaku game-game yang macam jam macam game Soton kan, yang tahu memang diorang akan menang pun, buatkan aku rasa diorang akan improve on this thing. And lepas-lepas ni aku rasa kita takkan nampak dah kejatuhan ni dahsyat ke apa. Faham tak? So yeah, so far tak ada apa yang berubah dari segi aku punya prediction in terms of Premier League. But kita akan tengok sebab aku punya expectation untuk City agak tinggi, but diorang pun drop point. So aku rasa Arsenal mungkin akan selesa nombor 2 je kot.